Macam mana nak buatkan MacBook Neo korang daripada boring macam ni jadi macam ni? Kita boleh customize folder kita. Right click, customize folder, boleh pilih ikon dan design. Tapi nak level up supaya jadi lagi cantik, cari estetik yang korang minat dekat Pinterest. Kebanyakan gambar dekat Pinterest ni ada white background. Kita tak nak tu. So, kena remove background dekat website. Copy, right click file, cat info, klik dekat gambar atas ni, command V untuk paste. Kalau tak nak klik trackpad, boleh pergi dekat setting, trackpad, enable tab to click. Lepas ni, hanya pilih tab saja. Dock dekat MacBook Neo ni sangat function, tapi boleh jadi serabut. Slide dekat mana-mana app, right click, remove from dock. Kalau nak tengok recent app yang korang baru buka, boleh enable. Saya disable sebab kadang-kadang boleh nampak semak sikit. Slide 2 jari dari kanan trackpad, akan ada widgets. Ada sesetengah widget yang perlukan korang buka iPhone mirroring. Ni sangatlah function kalau korang tak nak guna phone, maybe sebab tengah charge ke. Widget ni sangat function. Notification boleh jadi annoying. So, kita boleh pilih apa yang boleh muncul. Tak adalah penuh dengan notification saja dekat tepi ni. Nak tahu lagi untuk tips MacBook Neo? Follow suraychichao.com. Bye!